Biar aku terangkan, jangan marah dulu. Sampailah kita kepada episod 4. 144,000 Y15 tak pernah overhaul, tak pernah top set, tak pernah buka apa-apa. Senang kira dara lagi guys. Kali ni dia telah pun tebus dia punya kenderaan di Nick Motorsport untuk buat standard kilang balik. Seperti yang aku janjikan, episod kali ni aku akan cerita kepada korang satu persatu barang apa yang dia ambil dan semestinya yang korang tertanya-tanya harga dia berapa. Sebelum aku cerita harga mesh ini, aku tunjuk kat korang, aku dah susunkan dekat sebelah sini adalah package ini. Untuk motor Y15, LC dan juga FZ, package overhaulnya berharga RM1,145. Ini adalah barang-barangnya guys. Kita mulakan dulu dengan paling besar, gasket overhaul one set complete, kiri kanan depan belakang, semua o-ring, semua gasket ganti yang baru, mengelakkan leaking. Minyak hitam, kita pakai minyak hitam F300 je. Jangan pelik, kenapa pakai biasa? Sebab untuk running sahaja. Nanti bila dah sampai 500 kilo, tukarlah minyak hitam yang korang nak. Coolant, oil filter, oil seal overhaul. Orang jarang nampak tapi sebenarnya ada dalam enjin. Ganti semua oil seal supaya mengelakkan leaking. Bearing enjin SKF C3 daripada Shuka semestinya. Kenapa? Supaya pelancaran pergerakan atas bawah, kiri kanan, mana-mana item yang berpusing lebih lancar. Seterusnya adalah piston ring daripada Japan iaitu NPR, dan plug NGK baru dan wajib adalah road. Road original ya. Bukannya road lokal lah. Road original datang sekali dengan pin dan juga datang sekali dengan bearing. Ini kotak dia guys. Inilah dia harga barang-barang termasuk dengan pemasangan, iaitu carbon cleaning, cleaning work, gram valve, kerja-kerja pump rod dan kerja-kerja balancing. Senang kira mileage 80,000, ambil package ni. Dan ada add-on yang menjadikan bil abang Akmal kita bernilai total